tanya sikit beh. Ni untuk kabinet ni rumah Abel ni, Abang Sufi dekat Dekil. Peniaga apa ni? Keris Rock. Keris Rock. Nama apa ni? Facebook? Sufi Saudagar Warisan. Sufi Saudagar. Dia boleh tengok. Dia selalu kalau dalam Facebook ni, ada gaya. Okey, so saya nak abang apa ni? Bagi apa ni orang cakap? Recommend lah. Komen sikit lah macam mana hasil kerja tangan kita apa semua. Abang berpuas hati ke tak? Okay, so far RK ni dia buat kerja sangat detail lah. Sangat kemas. Kalau tengok dia punya apa orang panggil, hasil akhir dia memang kita puas hati lah. Memang rumah-rumah jadi macam mahal lah. Tu dia. Kena lah. Jadi apa yang kita pesan daripada awal tu, dia buat design, dia siapkan design, dan hasil akhir dia sama macam yang kita impikan lah. Sama dengan design. Sama dengan design. Jadi bila tengok isteri senyum lebar tu, kita puas hati dah. Yang penting isteri senyum lebar lah. Yang penting apa ni, bini duduk sini. Bini duduk sini. Masak tu selalu tersenyum tau. Tengok dekat sini. Tengok masak ni, tengok kabinet lagi. Dan saya rasa lepas siap ni masakan masih lebih sedap. Lebih sedap. Yang penting kitchen kena buat dulu lah. Ya, kitchen buat dulu, makanan sedap. Makanan sedap. Okay. Semua model-model ni semua sampai lah. Apa yang dia designkan daripada awal, alhamdulillah semua siap. Okay. Apa pun bang? Janji? Janji? Tunjuk? Janji jual. Janji jual. Okay. So follow Sufi Saudagar Warisan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.